Smart TV. Assalamualaikum saudara-saudara. Sekarang langsung saya bawakan perkembangan dari Karnival Jom Heboh Pulau Pinang, dan ini hari terakhir Karnival Jom Heboh Pulau Pinang, dan lagi beberapa jam saja lagi kita akan melakukan tirai. Jangan lepaskan peluang, cuaca juga tengah baik ni, keluarga yang berdekatan, lancar perjalanan anda, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan lagi Karnival Jom Heboh Pulau Pinang di Stadium Negeri Pulau Pinang Batu Kawai ini. Dan salah satu bercerita mengenai kemeriahan hari ini di aktiviti di studio Tonton Drama sangat cukup mengejutkan. Dan bersama saya ketika ini artis tempatan iaitu Syazabi dan juga Amir yang baru saja selesai bersama dengan penonton kegemaran masing-masing. Katanya aktiviti di sana cukup meriah, betul Syaza? Best sangat-sangat sebab orang-orang Pening memang semua sporting walaupun cuaca panas, tapi mereka semua datang dengan senyum hati. So saya sangat gembira berada dekat sini. Setakat ini Amir, apa aktiviti yang dilakukan dalam di studio Tonton Drama Sangat ini? Okey, kita orang main game untuk saya ada 2 hari. So basically semalam kita orang ada main pingpong, and hari ni kita orang ada main susun ayat, which is and surprisingly orang semua sporting walaupun panas-panas, tapi dia orang sanggup untuk join sebab kita kena panggil 8 orang tau. Banyak juga. So semua orang manage to bagi kerjasama yang sangat baik lah, and kita orang pun have a good time. Alright, baik. Okey, jadi kita kira setakat ini memang tidak dinafikan geruruai di Karnival Jom Heboh cukup hebat. Dan Syaza, jangan lupa malam ini Amir, kita ada konsert Jom Heboh, menampilkan juga selebriti yang cukup hebat. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kepada Ainisha, Abdul, Aina Syarid, Nur, Nakiu dan juga peminat drama. Jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan Karnival malam ini, kerana kita akan konsert yang cukup menarik. Sekali daripada saya, Faizadin melaporkan langsung daripada Karnival Jom Heboh Pulau Pinang.